Bye. Tiram. Bye. Tiram. Nasi kita untuk camping kali ni, kita akan pergi di Negeri Sembilan. Nak tahu kat mana? Kena tengok, kena follow. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita nak singgah makan dekat Sungai Merap, dekat Bangi ni. Kita nak makan roti canai dulu sebelum kita teruskan perjalanan kita. Pagi ni kita makan mi goreng dengan paru. Kat sini sebenarnya tempat dia famous dengan roti canai dia. Tapi kalau nak tunggu roti canai, kita orang kena tunggu lagi 40 ke 50 minit. So kita decide kita makan apa je yang ada. So ni ada bihun goreng dengan paru. Ini ada pulut kuning dengan rendang ayam. Sama juga. So kita makan apa yang ada sajalah. Sebab kalau nak tunggu nasi lemak pun nak kena tunggu lama sangat. Makan je lah apa yang ada. Paru. Okay, kita dah siap breakfast. Sekarang ni kita nak menuju ke tempat destinasi kita. Kali ni kita nak pergi camping kat mana? Tanya adik. Tanya adik. Kali ni muatan full. Belakang bonet semua full. Full. Orang pun full. Hari ni semua ada. Ni tak full lagi. Perut tak full. Apa? Perut yang tak full lagi? Ni. Biar ayah kita kasih full. Perjalanan kami daripada rumah untuk menuju ke destinasi camping kami kali ini mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam setengah. Kami decide untuk ikut jalan kampung supaya kami boleh menikmati suasana kampung di waktu pagi. Tak jauh daripada Pekarembau, dalam lebih kurang 10 ke 15 minit kami sampai di simpang masuk Kampung Sungai Talan. Jadi untuk trips camping kali ni kami memilih di Taman Rekreasi Sungai Talan yang berada di Rembau. Masuk ke dalam, kita akan masuk dalam kawasan kampung tau, macam itulah kampung, kawasan kampung kat sini. Nampak tak kat depan tu ada ni, ada Gunung Ganang. Patut kita tu. Gunung Ganang semua dia. Mesti sejuk punya. Confirm. Tinggi ya, tak tahulah ni gunung apa ya. Kita dah nak sampai dah. Cuma jalan nak masuk ke campsite tu dia agak sempit sebab ni dalam kawasan kampung. So kena apa ni, berhati-hatilah sebab daerah dia kecil je. Tapi kalau tengokkan dia punya pemandangan dekat sini, kiri, kanan, hutan, gunung. Memang cantik. Malam confirm sejuk. Okay, kita dah nak sampai. Daripada pintu masuk depan tu lebih kurang dalam 5 minit je kot. Cuma jalan nak masuk kat tempat campsite tu dia agak sempit sebab dia kawasan kampung. So memang kena berhemah lah sebab kita akan berselisih dengan kereta-kereta lain. So dekat sini ada 2 Viralido Pusan yang saiz M. Ada 2 kat sini. So kita akan pasang lagi satu Pusan. Kat sini satu Decathlon punya tent yang 4% punya. Okay.
Masak apa? Goreng pisang, goreng karipap. Goreng karipap. So hari ni kita, disebabkan kita pasang tent pun dah lambat. Okay, step by step. Lepas tu hujan. Memang syok ah. So ada sambal sardin, ada karipap. Lepas tu kita ada satu lagi menu untuk sardin juga. Sebab hari ni kita makan satu santai je, kita masak sardin. Semua menu hari ni sardin. Review sikit kita punya tapak di, okay, jom kita tengok tapak yang ada dekat first tent campsite ni. Okay, dekat sana semuanya tapak-tapaknya saya lupalah nama-nama tapaknya. Okay, kat sini. Tapi kami ambil tapak yang B1. Okay, B1 ni dia agak more privacy lah. Ni tapak hot lah, tapak yang hot lah. Orang suka ambil tapak ni sebab dia ada more privacy. And depan ni terus ada kita punya river. So jom kita tengok tangga kat sini. So dekat sini boleh masuk, boleh muat 4 tent sekali. So kat sini kita ada satu Decathlon. Yang ini adalah yang 4 person punya size. Lepas tu kita ada 3 Vidalido. Vidalido black. Pusan Vidalido black. Lepas tu yang ini olive. Belakang sekali kakis. Okay, kita ada 4 kemah. Luas ya. Tapak ni boleh masuk 4 lah. 4 tent. Depan kita sungai. Untuk lunch ni kita masak simple-simple je. Kita akan masak sardin, tumis asam. Nasi pun dah siap masak. Kita mayangkan bawang dulu. Sekejap lagi kita akan masak lah. Menu simple-simple je. Sekarang ni hujan tau. Kalau korang dengar sekarang ni hujan. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 1, masuk pukul 2 petang. So kita standby untuk lunch punya lah. Plastik. Dah ilah ada terkejut. Kongsi-kongsi makan.
Jabatan Perhutanan tak bagi tebang pokok lah. Tak payahlah, tak payahlah. Sardin goreng asam. Kita akan makan dengan nasi putih dan adalah lagi lauk-lauk lain dengan kampus-kampus yang sebelah sana. Makan saya, makan. Betul-betul lah, tak ada pengalaman macam ni, Noi. Aku rasa ya Allah, tak telur. Aku mak nak ada sotong, ambil sotong. Adiknya lauk tu, air asam. Adik nak telur. Tengok lemak satu. Adik nak telur. Tak nak. Dia bergabung ni. Adik nak, abang nak. Oi. Pak Long. Pak Long ni toilet tu. Ikut. Baru tadi pagi tak boleh keluar. Abang sikit abang, boleh nak makan? Cukup banyak gitu. Oh, Mak Long ada bawa timun. Mak Long tak ingat. Tak apalah, Dek. Besok masih ada lagi. Dua air lagi. Denny nak apa ni? Ha? Contoh ni Tak kopi betul tu. RM1. Buat Alamak. Ni jam lebih kurang dalam pukul 16 pukul berapa kan? Dah kat pukul 5 dah. Cuaca dia mendung. Tadi dah hujan sebenarnya. Ni macam mendung, redup lah, tak adalah panas sangat. Okey. Makan apa ni? Makan Maggi. Tengok Maggi kakak. Maggi dengan telur. Sedap ke? Tunjuk kat Cik Mama sikit. Kamu kat mana? Sedapnya. Tak ada nak gaduh-gaduh, Jim. Tolak macam ni ada, Jim. Bundle rice yang adik suka tu. Along.
Halo? Halo? Tengoklah orang masak ni. Gantung lah mana-mana yang boleh gantung. Gantung. Ada bau tak? Ya. Mana? Di mana? Bentar. Kipas. Menu malam ni kita ada butter rice. Oh, panas. So, butter rice. Lepas tu kita akan ada barbecue. Barbecue kita buat. Kita ada kambing perap. Ini daging kucing ada sikit ni. Ada ikan pari. Lepas tu ada ni apa? Ayam Kucing. Kucing. Ayam. Ikan bakar and sausage. Ikan bakar tu ikan caru. Ikan caru bakar lah. Boleh bakar ikan caru mentah. Mana dia ni kan? Kita tengah buat ni barbecue. Ni kita punya menu lah. Ada sausage, ada ikan. Barbecue. Tepung air sikit. Kan pedas adik tak nak makan. Lebih apa? Abang jaga. Abang tolong jaga barbecue. Abang okey tak? Apa? Butter rice dengan sausage. Semua tengah menikmati juada. Makan ikan. Tak mulu. Bang, tengok dulu ramai-ramai bang. Jap. Malu. Alu berzikir tadi. Dia jatuh kaki malu. Tapi Kero yang jumpa. Kero lagi. Kero yang Parang. tak dengar tak? Dia jatuh atas. Alung yang Kero yang dengar dulu. Ada lagi ya? Ni Kero kata. Dia teruangkan Ryan. Ada bunyi. Ini petanda yang baik. Dia record lah ni. Diorang segi video kampung. Lah elah muka ni leng.
Ambil dia tinggal dalam. Janganlah Long. Kan satu je pasir je. Macam bersangking ni. Abang buka salam bang. Biji bang. Jim dah tanya awal-awal kan. Kalau jatuh boleh makan tak bang? Ambil le. Ambil le. Kalau 10 pun ambil le lah. Itu dah berapa lah. Jam Jim kita tahun depan kena plan dalam bulan sendirian. Tapak ni bang, tapak ni. Tapak ni. Jim, acara tahunan kat sini je. Tak ada pecah. Nampak dia pecah. Jaga kan dekat tidur kan. Bila jatuh tengok. Siapa yang bangun dulu? Dia bisa kata bilang. Kosong pangsa dia. Kosongnya pangsa dia. Ada. Sinoi. Dia bau Oh, jangan jatuh ke tanah ni. Basuh air sungai. Ha. Tekan Dim. Tekan Dim. Ambil. Tekan Dia Dim. macam Dia macam muda sikit tau. Cuba tekan sikit usi dia. Oh, anak kucing. Anak kucing. Hanya ada kucing. Ambil. Kena. Adik. Oh, lemak. Bangun. Bismillah. Ni seorang rasa sikit dia rasa. Ni satu Ana. Baru ambil kan. Lagi kau petik lagi gitar dia ni. Ya, gitar you garah. Ini kurang sikit. Ini bagus. Dah tahu strategi. Ni yang kedua dah ni. Kau dah cakap tadi kali ni bagi dah besar sikit. Kita ramah. Tak semua pergi cari. Anjing. Wah. Give me that. Ini bukan kucing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keras. Keras pun keras dah long. Benda free mah. Assalamualaikum. Hari ni adalah hari kedua kita di First and Campsite. Kurang dalam pukul 7.30 pagi. Sejuk, kat sini sejuk. Sungai. Kita akan mandi lepas kita breakfast lah. Kat sini tengah ada budak sekolah punya camp lah. Tapi disebabkan kita punya tent ni jauh, dia tak mengganggu sangat lah. So kita macam jauh dan hujung. So okey lah, cuma macam yelah bila ada program budak sekolah ni dia tak jadi macam mana ya, tak begitu privacy lah. Bising sikit lah, tapi just okey lah. So pagi ni kita nak plan, kita nak buat sarapan dulu. Lepas kita buat sarapan barulah kita mandi. So yang lain semua tidur lagi sebab tidur lambat orang tadi. Itu saja untuk update pagi ni. Depan tu ada kabus. Kopi dulu. Buat kopi dulu.
Pagi-pagi kena kopi. Sekarang tengah hujan. Hujan renyai-renyai. Sejuk berkabus kena kopi. Kita nak masak nasi canai pagi ni. Canai kawan. Yang instant je, tapi dia sedap. Yang ni sedap. Yang brand jenama kawan ni. Dia sedap. Tak? Ikan ni bukan tersengir. Api padam tu. Roti canai masak, kita kena kopi panas dulu. Dan pagi tengok tu cantik. Up. Sunny side up. Bagi mama makan je. Kakak nampak cuma mama nak sedap. Azim! 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 Penghuni laut! Bukan! Jadi tok batin. Kat sini jadi tok batin. Hari kedua ni menu kita untuk lunch. Kita buat ayam masak merah. Lepas tu akan ada suun telur. Suun telur, lepas tu ada sayur campur. Kita nak buat buncah sayur. Buncah sayur untuk suun dengan sayur campur. Sayur campur Sayur campur. Sayang, letak kat sana. Ikan goreng. Ayam masak merah on progress. Terlebih minyak je, kita akan buanglah minyak ni. Jadi kita tumis dulu lada ni sampai betul-betul masak. Buat apa? Potong dua lah, Bang. Ha? Siap dah kita punya menu untuk lunch. Ni apa? Sebarang malam tadi punya balance makanan tak habis. Ada sayur campur, ada ayam masak merah, ikan goreng, orange, timun, suun. Jom kita makan.
sikit. Jangan makan, jangan makan. Ayang kau. Orang nak makan lauk yang orang lain masak. Orang masak sayur dia. Sekarang kita orang nak pergi buat jungle trekking. Dah lepas lunch, dah rehat-rehatkan perut. Kita orang nak pergi buat jungle trekking. Apa ni mama? Terima kasih abang. Ni bagi ni lah kayu tongkat. Aku barang pada tongkat kecil. Ada besar. Bulu lah sekali. Bulu kat depan. Okay guys, ini salah satu jeram yang ada dekat Sungai Talan ni. Tengok. Ni ada orang. Ni ada orang. Tu ada lagi. Hai. Apa ni? Hidden gem. Hidden gem. Yo. Ni ada satu lagi sungai kecil sini. Tu ada orang mandi situ. Ada dua. Ni dekat tu. Ni satu. Sana satu. What is that? Tak bongkok besar. Buat tangan lah. Sebab dia biasa berlalu kat sini memang ada. Tapi dia lalu. Hidden gem dekat Sungai Talan. Ni agam. Lompat, lompat, lompat. Lompat, lompat, lompat. Cepat, cepat. Baik, dalam situ.
Break lompat. Ya. Sejuk. Tapi campus hidup Tapi tak ada terang-terang macam ni. tak ada. Dia paket kecil warna purple. Banyak-banyak. Malam hujan pun kita layan. The moments. Tapi tak nampak muka lah. Memang tak nampak apa. Buka flash. Tak nampak Dennis. Tolong kat muka seorang-seorang. Pak Long Dennis. Pak Long. Tak abang. Ayah. Lampu. I need Mak order. lampu ni. Sekejap bang. Mak su. Ada tak? Ryan. Lampu je. Jadu. Tak jumpa ke tak? Selamat pagi. Good morning. Hari ni dah hari ketiga, hari terakhir. Kami berada di First Bank Campsite hari ni. Pagi ni sejuk sangat sebab malam tadi hujan lebat sampai subuh. Sejuk sangat-sangat. Ni barang-barang ni kena tempias besar sikit lah. Yang lain tidur lagi. Macam biasa saya orang pertama bangun. Dan semua tidur lagi. Sejuk. Pagi ni kita akan buat simple breakfast. So kita akan slow-slow untuk packing barang untuk kita balik. So ni kita punya breakfast. Kita buat ni cucur lemak jagung dengan nasi goreng.
Sejuk ya abang malam tadi. Mau minum apa tu? Sekejap mama masak ni. Jemput jagung. Nasi goreng kita. Nasi goreng ikan bilis lah. Nasi goreng cili padi ikan bilis. Lepas breakfast makan durian sebelum kita balik. Alhamdulillah selesai dah camping vlog kami untuk kali ini di Sungai Talang Rembau. InsyaAllah jumpa kami di next video yang akan datang. Terima kasih sebab dah tengok video kami sampai habis. So jangan lupa like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching. Bye.